Belanjawan 2026 Malaysia Madani. Belanjawan untuk rakyat. Bagi menggalakkan rakyat melancong dalam negara, kerana ramai yang merentas sempadan kerana ringgit bertambah kuat, maka kerajaan akan beri pelepasan khas cukai pendapatan individu sehingga RM1,000 diberikan ke atas perbelanjaan bayaran fee kemasukan ke pusat pelancongan tempatan dan program budayaan tempatan. Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan. Perbuatan menggosok mata tu dia boleh meningkatkan power silau. Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Menerusi Zon Pesona untuk hari ini, hari Selasa 14 Oktober 2025 bersamaan 22 Rabiul Akhir 1447 Hijrah. Okey, seketika kita bersama menerusi Zon Pesona hari ini bersama dengan Anne hari ini. Jadi mohon maaf kerana DJ Mi tak dapat bersama dengan anda kerana ada tugasan lain. Jadi untuk hari ini Zon Pesona, insya-Allah Anne akan ambil alih bersama sehingga jam 2 petang menerusi Zon Pesona, dan untuk seketika nanti kita akan bersama menerusi ruangan doktor di radio. Dan untuk pagi ini kita akan bersama dengan doktor yang berbahagia, Dr. Nur Izmas Mahnur, konsultan doktor pakar bedah, payudara dan endokrin dari IIUM. Jadi mungkin anda nak tahu apakah yang bakal kita bincangkan pada pagi ini mengenai Pink Oktober. Apa agaknya yang dimaksudkan dengan Pink Oktober? Jadi terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan. Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Apakah yang dimaksudkan dengan HFMD? HFMD adalah penyakit tangan, kaki dan mulut yang merebak melalui cecair atau rembesan dari hidung, mulut dan tekak. Tanda-tanda seseorang dijangkiti HFMD adalah ulcer di mulut, lidah dan tekak, ruam dengan lepuh di tapak tangan, tapak kaki dan kawasan lamping, demam. Kanak-kanak yang dijangkiti juga berkemungkinan mengalami gejala jangkitan saluran pernafasan, muntah, cirit-birit dan kurang selera makan. Komplikasi jangkitan HFMD termasuk dehidrasi, radang otak, radang dan kegagalan jantung. Sebagai langkah pencegahan, ibu bapa atau penjaga dinasihatkan untuk sentiasa menjaga kebersihan diri anak-anak. Menjaga kebersihan persekitaran. Mengamalkan cuci tangan dengan kerap dan betul. Menjalankan proses nyah kuman di permukaan yang tercemar. Segera mendapatkan nasihat daripada doktor sekiranya anak anda mempunyai gejala jangkitan HFMD. Pada pukul 10.22 pagi bersama kami menerusi siaran di Pahang FM Satu Pilihan. Dan seperti yang saya wawarkan di awal pertemuan kita, untuk pagi ini kita nak bersama dengan Ibu Bahagia Dr. Nur Izmat Mahno, konsultan doktor pakar bedah, payudara dan endokrin, IIUM Medical Specialist Center. Jadi terlebih dahulu kita ucapkan selamat datang kepada doktor. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat datang ke Pahang FM lah. Jadi pagi ini kita mengharapkan kaum ibu setia bersama kita ya doktor. Ya, betul. Tapi tak semestinya kaum ibu juga, kaum bapa pun perlu ambil tahu juga. Betul. Kerana dalam rumah kita tu ada ibu yang orang kata sentiasa memberikan khidmat mereka ya, untuk keluarga mereka. Jadi topik yang kita pilih untuk hari ini, jadi pastikan kalau ada di kalangan para pendengar kita ni yang nak bertanya apa-apa ke dengan doktor yang berkaitan dengan isu yang bakal kita bincangkan ini, jadi boleh terus setia bersama kami sehingga jam 11 pagi ya. Dan untuk hari ini doktor, kita nak memperkatakan mengenai Pink October. Kalau ramai yang nak tahu juga, Breast Cancer Awareness Month ya, untuk 2025 ni ataupun bulan kanser payudara. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut kenapa dipilih ataupun sejarah memilih Oktober ni, dijadikan Pink Oktober ni, silakan doktor. Okey, terima kasih DJN. Okey, Pink Oktober ni adalah melambangkan kesedaran kanser payudara. So cerita ni bermula daripada tahun 1974 lah. Pada masa tu Betty Ford ni adalah isteri Presiden Amerika Syarikat pada masa tu, which is Gerald Ford. So Betty Ford ni dia mengidap kanser payudara. Dan walaupun pada masa tu tabu, stigma pasal payudara, tapi beliau bangkit dan memberikan kesedaran kepada komuniti, pada masyarakat pasal kesedaran kanser. So disebabkan keberanian yang ditunjukkan oleh Betty Ford ini, jadi benda ni menular ke seluruh dunia. Secara global pada tahun 1985-1990, global telah menerima Pink October, which is memilih bulan Oktober sebagai bulan untuk kesedaran kanser payudara. So pada masa itu juga diorang berusaha untuk menjadikan saringan mamogram sebagai satu pemeriksaan kesihatan yang boleh diterima ataupun boleh capai, boleh diberi kepada semua orang, hanya untuk orang yang mempunyai duit saja. Alright. So sempena itu saya juga nak mempromosikanlah untuk peringkat Pahang kita ni, kita punya sambutan Pink Oktober kita di Kuantan Parade pada 18 hingga 19 Oktober. So kita harap ramai-ramai datang
Sebab ada banyak hadiah-hadiah yang menanti. Ada pemeriksaan kesihatan yang percuma, saringan pemeriksaan payudara yang percuma, ada doktor-doktor pakar, doktor untuk periksa, ya. Dan juga ada forum-forum kesihatan pasal macam mana kita ni nak menyantuni kanser-kanser payudara yang survivor, fighter cancer, and then pertandingan pertandingan sajak dan nyanyian yang bertemakan survivor atau fighter. Kita nak meraihkan bagaimana mereka-mereka ni berjuang untuk melawan kanser. Jadi mana orang kata masyarakat sekeliling ni perlu memberikan sokongan yang padulah untuk mereka ni. Betul. Kena kanser ni juga ada tahap-tahap dia, doktor. Betul. Jadi kita ni katanya orang Melayu ada juga fahaman-fahaman yang orang kata antara mitos dengan fakta yang menjadi amalan mereka. Betul. Jadi mungkin doktor boleh jelaskan di sinilah mitos dan realiti kanser payudara ni. So sejak saya berkecimpung dan bergaul rapat dengan pesakit-pesakit kanser payudara ni, saya dapat nampak banyak mitos versus reality. So kat sini saya nak utarakan 4 mitos lah yang senang nak ingat lah. Pertama, boleh jadi kanser tu kepada lelaki. Biasa saya jumpa dalam setahun seorang lah kanser pada lelaki, payudara pada lelaki. Okay. Right, tu nombor 2. Nombor 3, kita kata, kalau saya ni tak ada sejarah keluarga yang ada kanser, saya tak dapat kanser payudara. Itu mitos. Tak semestinya, ya. Betul. Berdasarkan kita punya kajian, 70 ke 80% wanita yang datang ada kanser payudara ni tak ada sejarah keluarga langsung. Itulah realitinya. So jadi jangan kata kita tak ada sejarah, tak nak check. Semua orang kata tak ada keturunan, tak adalah, tak kena, ya. Betul. So tu nombor 3. Yang keempat, yang ni paling penting sekali lah. Mitos kata benjolan payudara ni kalau tak sakit bukan kanser. Salah, ya. Sebab kanser ni dia mula-mula datang dengan benjolan yang tak sakit. Hampir 80% kanser payudara yang datang dengan benjolan yang tak sakit. Biasalah orang Melayu kan, tak sakit buat apa nak jumpa doktor kan. Betul. Bila dah sakit boleh cari doktor. Betul. Pergi klinik. Betul. So itu mitos-mitos dia lah. Jadi bila kita ada benjolan tu, kita biasanya kalau saya cakap dengan patient, kita nak bagi yang senang faham kan. So kita kata pemeriksaan 3 penjuru. Apa maksudnya? Satu, kita dengar cerita dia, besar berapa lama, ada sakit ke, ada cecah air ke, ada darah ke, tu nombor 1. Ada keluarga yang ada kanser ke. Okay, tu sisi penjuru pertama. Sisi penjuru kedua, kita akan periksa sendiri. Peganglah, rasa macam keras ni, lepas tu ada kelenjar dekat ketiak pun ada ni macam kanser lah. Kan? Tanda-tanda. Ya. Yang ketiga, kita kena buat ultrasound lah. Ultrasound, mammogram, tengok gambar macam buruk. Lepas tu kita ambil sampel. Barulah kita boleh confirm yang benjolan tak sakit tu kanser ataupun bukan. Tidak. Betul. Macam tu lah. Okey, yang pastinya senang faham. Rawatan awal tu yang penting. Betul. Pengesanan awal tu, ya. Okey, baiklah dulu doktor, kita rehat dulu seketika. Jadi ada di kalangan para pendengar kita kalau nak bertanya soalan, jadi boleh kemukakan kepada kita, ya. Ataupun menerusi TikTok kita pun ada juga. Kalau rasa malu nak tu, tak apa. Beri soalan, insya-Allah saya akan kemukakan kepada doktor, ya. Kita terus setia bersama kami di Pang FM, satu pilihan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Apakah yang dimaksudkan dengan HFMD? HFMD adalah penyakit tangan, kaki dan mulut yang merebak melalui cecair atau rembesan dari hidung, mulut dan tekak. Tanda-tanda seseorang dijangkiti HFMD adalah ulcer di mulut, lidah dan tekak, ruam dengan lepuh di tapak tangan, tapak kaki dan kawasan lamping, demam. Kanak-kanak yang dijangkiti juga berkemungkinan mengalami gejala jangkitan saluran pernafasan, muntah, cirit-birit dan kurang selera makan. Komplikasi jangkitan HFMD termasuk dehidrasi, radang otak, radang dan kegagalan jantung. Sebagai langkah pencegahan, ibu bapa atau penjaga dinasihatkan untuk sentiasa menjaga kebersihan diri anak-anak. Menjaga kebersihan persekitaran. Mengamalkan cuci tangan dengan kerap dan betul. Menjalankan proses nyah kuman di permukaan yang tercemar. Segera mendapatkan nasihat daripada doktor sekiranya anak anda mempunyai gejala jangkitan HFMD. Tidak membawa anak yang mempunyai gejala HFMD ke tempat awam, termasuk taska, tadika dan prasekolah. Pagi masih bersama kami menerusi Doktor di Radio dan kita masih lagi bersama dengan Dr. Nur Izmat Mahno, konsultan doktor pakar bedah payudara dan endoktrin IUM Medical Specialist Center. Baiklah doktor, kita dah cerita tadi orang kata lebih kurang lah. Jadi doktor juga ada sebut tadi mengenai pengesanan ya. Kadang-kadang kita khususnya wanita yang di Pantai Timur ni agak malu nak tampil ke depan ni doktor, nak buat pemeriksaan. Selagi tak sakit macam doktor kata tadi lah, selagi tak sakit selagi itulah tak pergi buat pemeriksaan. Jadi bagaimana agaknya pandangan doktor sendirilah untuk mengatasi masalah ini, nak memberikan kesedaran di kalangan para wanita ni untuk hadir, jangan malu yang pastinya. Sebenarnya perasaan malu tu yang menyebabkan mereka ni malu nak ke depan ni doktor. Betul. Okey, saya memang nampak benda tu satu masalah yang besar lah, especially di Pantai Timur ni, betul. Yeah. Sebab kita naturally perempuan malu sikit. Ya, betul. Itu memang tak boleh nak ubah lah. Betul. Tapi pada saya nak pegang satu benda lah. Kita ni contoh saya selalu bagi tahu kat pesakit-pesakit saya bila kita buat suruh buat saringan pemeriksaan sendiri. Kita pemeriksaan sendiri payudara ni maksudnya kita kena tahu diri kita. So kita tahu diri kita macam mana, kita dah selalu check payudara kita. Lepas tu kita rasa ada benda pelik. So kita rasa mestilah perubahan dalam diri kita tu. So kita kena cakna. So kalau kita rasa kalau kita tak sayang diri kita, siapa lagi? Terutamanya kan macam JN kata kan, kaum ibu ni kan adalah orang yang paling penting dalam keluarga. So kalau ibu tu stres, satu family tu stres kan, rumah tu berantakan. Tak berseri dah. Kalau ibu tu mental, emosi dia sihat, keluarga tu insya-Allah ceria. Dia punya apa pun masalah yang datang, tak apa, ibu ada, semua boleh. Betul. Jadi saya rasa kat situ yang kita ni sebagai kaum ibu ni kena pentingkan, kena sayang diri dulu. Ibu kena sihat sebab ibu nak jaga semua sebenarnya. Betul. Sihat, sayang diri dulu, barulah kita boleh jaga semua orang. Betul. Sebab faham kita ni kaum ibu kan, sentimen dia anak tu nombor satu. Betul. Kan.
Tak apalah, sakit sikit tak apa. Kalau sakit sikit tu boleh bertahan lagi Boleh. lah. Tak apa, Tak kuat apa. lagi. Selagi tak tumbang kata orang. So saya rasa kat situ saya nak tetikkan satu, yang kita ni kena sayang diri dulu. Barulah kita boleh sayang orang lain. Betul. Kan, itulah saya punya pendapat lah. Jadi itu sematkan perkataan ni dalam hati masing-masing, khususnya para wanita lah. Orang kata sampai orang kata nak utamakan, nak jaga family tu sampai kesihatan diri sendiri terabai. Jadi seelok-eloknya sekarang ni kita tukar kena sihat diri lagi dulu. Satu kan DJN, bila kita katakan, bila kita nak bagi wanita kaum-kaum ibu ni, kita ni apa, rasa diri ni macam ratu kan, ratu keluarga. Betul. Kan. So satunya kita kena memperkasakan wanita-wanita kita ni. So kita semua malu, takut duduk belakang suami lah, ikutlah suami kata apa kan. Tapi tak boleh, kita ni kena memperkasakan wanita-wanita kita. Saya rasa itu pun poin yang kedua lah. Itu yang menjadi keutamaan kita sekarang. Betul. Ni kita nak sihat, kita nak jaga semua orang. Yang pentingnya kalau kita tak sihat, macam mana kita nak jaga orang kan? Betul. Okey doktor, kenapa perlu kita kesan kanser payudara ni di peringkat awal? Okey, alright. Yang ni sangat penting. Itulah tujuan kita buat bulan kesedaran kanser payudara ni. Sebabnya kenapa kita kena kesan awal? Sebab berdasarkan statistik, kalau kita kesan di peringkat awal tahap 1, insya-Allah kadar sembuh, peluang sembuh tinggi, sangat tinggi. So 95% hampir. So dalam 5 tahun insya-Allah kualiti hidup bersama keluarga ada, badan sihat, badan kuat, tenaga ada, nak tengok anak-anak, nak masak kan, ibu-ibu kan. So itu yang kita nak, kualiti hidup tu yang bererti. Okey. Yang kedua, bila rawatan awal ni dia tak mahal, mampu milik, boleh buat, dan kita pun boleh terima. Tu kata kalau kanser di tahap awal, tak payahlah buang payudara, buang sikit je. So kita rasa kualiti diri sebagai wanita tu kan, oh ada lagi payudara, okeylah. So dia punya confident, rasa berani, rasa macam sempurna tu ada. So dia tak ada rasa macam kurang lah apa kan. Itu nombor 2 lah. Yang ketiga, kualiti hidup saya nak sentuh tu kan. Ada cerita lah cerita sikit lah DJN kita berkongsi dengan rakan-rakan dengar. Cerita ada satu anak ni, dia dah berusia lah 40 lebih macam tu, bawa mak dia dalam 70 tahun lah. So memang payudara mak dia tu dah ulcer, dah nanah, dah busuk dah. Tapi kita kata, kita tengok-tengok ni macam boleh buang lah, kena buang lah sebab busuk dah macam memberikan masalah lah kepada dia kan. Tapi dia kata, oh tak payahlah buang doktor kan. Lepas tu saya tanya satu soalan je dekat anak dia, awak ni malam-malam awak tidur tak dengan mak awak? Tahu tak dia cakap apa? Tak doktor, busuk. Lepas tu awak nak biarkan mak awak ni siang sorang-sorang tidur macam ni? Boleh tak awak fikirkan untuk kesejahteraan mak awak ni, kualiti hidup mak awak ni? Macam mana dia nak pergi kenduri? Adakah orang nak dekat dengan dia? Lepas tu okey. So sebab kadang-kadang kita kena ubah sikit pemikiran masyarakat kepada benda ni untuk kesejahteraan kita. Bukanlah doktor ni saja-saja suka buat operation kan. Itu saya punya point lah. Ya, aduh, terkesan rasa bila doktor cakap macam tu tadi. Itu di mana orang kata pentingnya pemeriksaan pengesanan awal ya. Di mana ada banyak kes tak doktor? Ini kita lari daripada ini sikit. Banyak kes tak masalah kanser ni, sakit kanser ni sembuh, pulih? Betul, memang boleh sembuh. Terutamanya bila dia datang di tahap awal, tahap 1, tahap 2. Kebanyakan tahap 1 tu susah, kecuali orang tu memang sentiasa buat mammogram check, dia dapat tahu tahap 1 lah. Biasa tahap 2 lah, kalau orang ni macam ada biji sikit terus datang. So insya-Allah biasanya kita nak kualiti hidup sama keluarga dan tahap sembuh tinggi tu. Yang tu yang kita nak aim. Kita nak kualiti hidup, kita nak orang Malaysia ni hidup lama. Betul. Kan? Sebab itulah kadang-kadang macam yang mitos yang kita cakap tadi. Betul. Itulah bila dah orang kata, contohnya doktor dah beri pengesahan, okey dah dapat kanser, dia punya mentality dah drop dah. Itulah kita tak nak orang kata macam tu lah. Betul. Sebenarnya DJN mengingatkan saya pada satu lagi mitos. Mitos ni dan kedua yang seterusnya ni adalah, dikata kalau kanser ni dia macam apa, surat mati. Itulah saya nak sampaikan macam tu tadi. Bila dapat kanser dah mati. Dah tak ada ikhtiar, tak ada usaha, tak ada ubat. Sebenarnya tak ada benda tu. Kanser boleh dirawat. Kita manusia bukan Tuhan. Tak payahlah kita nak tentukan bila orang nak mati kan. Tak ada deadline lah, tak ada siapa yang tahu. Betul.
Okey. Itulah yang bakal mungkin kalau ada di kalangan para pendengar kita ni yang nak bertanya ke, masih sempat lagi. Kita tengok dulu menerusi TT kita, ramai juga yang masuk tapi tak ada lagi yang bertanya. Okey, kita rehat dulu seketika. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Apakah yang dimaksudkan dengan HFMD? HFMD adalah penyakit tangan, kaki dan mulut yang merebak melalui cecair atau rembesan dari hidung, mulut dan tekak. Tanda-tanda seseorang dijangkiti HFMD adalah ulcer di mulut, lidah dan tekak, ruam dengan lepuh di tapak tangan, tapak kaki dan kawasan lampin, demam. Kanak-kanak yang dijangkiti juga berkemungkinan mengalami gejala jangkitan saluran pernafasan, muntah, cirit-birit dan kurang selera makan. Komplikasi jangkitan HFMD termasuk dehidrasi, radang otak, radang dan kegagalan jantung. Sebagai langkah pencegahan, ibu bapa atau penjaga dinasihatkan untuk sentiasa menjaga kebersihan diri anak-anak, menjaga kebersihan persekitaran, mengamalkan cuci tangan dengan kerap dan betul, menjalankan proses nyah kuman di permukaan yang tercemar. Segera mendapatkan nasihat daripada doktor sekiranya anak anda mempunyai gejala jangkitan HFMD. Tidak membawa anak yang mempunyai gejala HFMD ke tempat awam, termasuk taska, tadika dan prasekolah. Kalau percuma, belum tentu selamat dari anasir. Ini dilema untuk anda pilih platform stream yang terbaik untuk anda dan keluarga.
Okey, dah pun 10.44 minit pagi, masih lagi bersama dengan ruangan kita ya, doktor di radio, dan hari ini kita memperkatakan mengenai kanser payudara ya, bersama dengan doktor kita pada pagi ini. Baiklah doktor, tadi sempat saya terima satu panggilan ataupun pertanyaan daripada pendengar kita. Katanya kalau dulu-dulu ini tak tahulah mitos ke realiti yang doktor sebutkan tadilah, wanita yang dalam pantang bengkak susu, lepas tu petua dulu-dulu katanya sapu kapur dengan asam limau untuk sapu pada payudara tu yang bengkak susu tu, dan bengkak tu akan surut. Jadi dan ada juga yang mengatakan menggunakan kapur dengan limau ni adalah orang kata Okey, semoga terjawablah rakan pendengar kita. Baiklah doktor, kita seterusnya kejap je masa berlalu ni. Rasa baru je lagi. Dari segi pesakit kanser payudara ni doktor, sudah pastinya kita rasa masing-masing ada tahap tersendirilah, tahap 1, tahap 2, 3 dan jenis-jenis kanser juga. Jadi ada yang makan ubat hormon, ada yang kena kemo, ada yang tak perlu. Jadi kenapa macam tu doktor? Berbeza dari segi rawatan-rawatannya ya. Okey, so sebenarnya bila kita cakap pasal rawatan kanser ni untuk doktor pakar bedah so dia ada beberapa faktor yang kita tengok. Tapi yang untuk senang faham kepada pesakit, pada masyarakat di luar, ada dua lah. Satu, kita tengok tahap macam DJN cakap tadilah. Yang kedua, kita tengok apa yang sampel tisu yang kita ambil tu dia balik sebagai apa. Alright. So first kita cakap pasal tahap dulu. Kalau biasanya saya nak bagi orang faham ni, tahap ni dia macam kalau tahap 1 tu, kanser tu duduk dekat bilik katil. Tu tahap 1. Dia mungkin pergi sikit lah dekat bilik tidur kita, dekat apa tempat make up kita kan. Okey, tahap 2 tu dia dah pergi ruang tamu. Okey, tahap 3 dah penuh satu rumah, dah pergi dapur, dah pergi bilik anak-anak kita, dan dia pergi pagar juga. Pagar ni maksudnya dia dah pergi ketiak. Ketiak ni dia macam pintu pagar untuk dia pergi luar rumah. Itu antara analogi yang senang faham lah. And then tahap 4 ni kita kata dia dah merebak lah. Contohnya dia dah pergi stadium, dia pergi pasar malam, dia dah pergi masjid. Itu tahap 4. Okey. Dan bila kita kata tadi kan, kita ada pemeriksaan 3 penjuru kan. Kita cerita dia, kita periksa badan dia, kita buat scan, dan kita ambil sampel. So daripada situ kita akan tengok dia ni ada 3 jenis kanser dalam kanser payudara ni. 3 perangai lah orang kata. Satu malaikat, satu syaitan, dan gitulah contoh lah. So yang pertama ni dia malaikat. Dia hormon positif. Maksudnya kalau hormon wanita ni dia sebagai baja. So kalau lagi hormon wanita ni ada, dia hidup membesar lah. Yang kedua, dia hormon negatif. Ada hormon ke, tak ada hormon ke, dia hidup sejahtera. Ini syaitan. Nombor 2. Yang ni paling jahat lah antara tiga-tiga ni. Yang ketiga ni, dia yang baru kita dapat lah. Dia dekat kanser tu, dia ada bendera HER2. Dia ni jahat, kedua jahat. Masalah yang nombor 3 ni, ubat dia mahal. Ubat dia berpuluh-puluh ribu. So that's why kita kena tahulah jenis mana tahap. Dan Alhamdulillah Malaysia ni dah sampai tahap yang kita boleh dapat ubat tu. Itu masalah lah ubat apa semua tu. Dan yang nombor 1 ni, yang hormon positif tu, biasanya makan ubat je. Dan biasanya dia slow, kecil, biasanya boleh buat sikit apa semua tu. Yang kedua ni, hormon negatif ni mesti kena kemo. So that's why dia berbeza. That's why kita kata, oh ni orang ni tak kemo pun doktor. Okey, ini kena kemo pula. So dia berbeza-beza berdasarkan jenis-jenis dalam kanser payudara tu. Gitulah ceritanya. Dan saya juga ada pernah dengar lah orang kata, ini cakap-cakap orang tak tahulah benda ni mitos ataupun realiti. Setiap orang tu dia ada sebenarnya hormon ataupun kanser dalam badan, cumanya aktif dan tak aktif je. Betul ataupun tidak tu doktor? Itu sebenarnya kita punya, itu kajian yang belum dibuktikan lagi. Maknanya possible, teori itu possible, terutamanya untuk orang yang ada faktor genetik. Dia ada faktor, contoh BRCA kan, macam contoh Angelina Jolie. Angelina Jolie, mak dia ada kanser payudara, BRCA2. Dia faktor genetik positif. So dia pun test, doktor test lah saya, mak saya ada kanser, saya pun ada ke faktor genetik? Ada. Tapi dia tak dapat lagi kanser tu. Tapi saya tak nak malas fikir lah doktor, buatlah terus breast reconstruction dua-dua belah. So buat terus.
So risiko untuk dia dapat kanser tak ada dah. So adalah teori tu boleh memang buat macam tu betul, memang ada. Dan kadang-kadang tu setengah orang lah, kadang-kadang tu kita tengok dia baru je kanser dia tu, sel dia terlalu aktif dalam tak sampai masa sebulan dia dah boleh drop. Itu kadang-kadang tu macam mana tu. Betul. That's why sebenarnya terutamanya orang yang muda ni yang dia punya kanser tu cepat sangat dia merebak, besar. Macam sebulan lepas besar ni, tiba-tiba lepas ambil biopsi besar ni. Bukan sebab besi tu, bukan sebab batu besi ke ambil biopsi ke kanser tu besar, tapi memang perangai dia tu memang jahat. Jenis aktif. Macam yang doktor kata tadi lah, yang aktif yang jahat tadi tu. Ya. Sebab kadang-kadang kita kata kalau kita tersadung batu kan, batu yang salah. Tak, sebenarnya kita baru tersedar baru lepas tersadung batu. Betul. Yalah, mula-mula dapat detect stage 3 katakan, lepas tu tak sampai sebulan terus pergi stage 4. Itulah kadang-kadang cepat betul. Adakah semua ni bergantung kepada pemakanan kita, gaya hidup kita, ataupun macam mana ni doktor? Okey, ada banyak teori di belakang yang bercakap pasal benda tu. Tapi dia tidak dibuktikan lagi. Tidak dibuktikan lagi. Dia hanya teori. So kita tak boleh kata inilah sebab sebab tak makan makanan sihat lah ni jadi macam ni. Tak, tapi ada sedikit teori lah dekat situ. Maksudnya bila kita tak makan makanan sihat, ada juga orang yang makan makanan sihat dapat kanser. Dapat juga. So sebenarnya teori tu tidak dapat lagi dibuktikan lah. Dan yang pentingnya jaga kesihatan, buat pengesanan awal. Betul. Itu yang penting. Betul. Okey, tadi doktor ada sebut pasal kita ada minggu pada 18 tu nanti, mungkin kita boleh highlightkan sekali lagi untuk rakan-rakan pendengar kita ni. Boleh. Alright. So disebabkan kita ni Pink Oktober sebenarnya untuk saya lah kan, sebab ini memang dah macam makanan saya hari-hari kan. Jadi memang kita buat Pink Oktober ni secara tahunan. Memang kita buat tiap-tiap tahun lah. So untuk UAE memang kita buat tiap-tiap tahun. Sejak saya sejak masuk balik daripada UAE ni memang saya buat tiap-tiap tahun. So dia adalah upacara tahunan lah. So kalau perasan setiap hospital pun dia akan buat Oktober. Cuma pilihlah hari tu, jangan clash lah kan. Okey, untuk kita di peringkat Pahang ni kita pilih pada 18 hingga 19 Oktober. Kita pilih buat dekat Kuantan Parade lah, sebab kita nak berjumpa masyarakat. Kita tak nak jumpa orang kat hospital je lah. Kita nak jumpa orang dekat luar tu, nak bagi exposure, nak bagi kesedaran pasal kanser payudara. Jadi kita ada banyak hadiah-hadiah. Kita akan open, kita ada mobile unit untuk pemeriksaan payudara. Kita boleh buat scan kat situ, and then kita ada pemeriksaan kesihatan yang percuma. Ni semua percuma. Memang kita datangkan free. Dan kita bagi hadiah lagi untuk orang yang datang. Kita akan bagi lucky draw. And then kita ada open juga pertandingan. Kita minta pertandingan saja yang bercakap pasal tema survivor ni. So sebenarnya tema survivor ataupun pemandiri kanser ni sebenarnya dia macam sebati juga untuk kita hadapi cabaran-cabaran kita dalam hidup kan, macam mana kita be resilient, teguh, cekal dengan apa juga cabaran dalam hidup kita. So ini adalah 2 hari ni yang kita betul-betul meraihkan lah. Pagi 18 Oktober tu, hari Sabtu, kita ada buat fun run. Fun run tu kita buat dekat UIA di OCD. So kita buat 3 km dan 5 km. Itu yang kita cubalah untuk memberikan aspirasi, memberikan sokongan, kesedaran. Dan bila kita tunjukkan diri kita ni ada, orang macam nampaklah yang kita ni nak bagi kesedaran lah. Bermula dari jam berapa hingga jam berapa ni doktor? 18 dan 19 Oktober ni. Kalau fun run tu kita buat pagi, pukul 7 pagi tu. And then kita akan bergerak ke Kuantan Parade pada pukul 10, 11 macam tu sampai pukul 5 petang. 10 hingga 5 petang di Sabtu dan Ahad lah. So saya harap orang Pahang ni datang ramai-ramai. Sekarang ni itulah orang kata
doktor yang turun untuk bersama dengan masyarakat. Jadi tak perlulah orang kata. Jadi rebutlah peluang yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkenaan ini 18 hingga 19 2 hari di Kuantan Perit 10 pagi hingga 5 petang. Jadi macam-macam. Orang kata tak perlulah nak malu-malu, buang galas sikit, malu ni malu untuk sihat tak apa. Bagus sebenarnya ya untuk kebaikan diri kita sendiri. Jadi pesanan akhir doktor sebelum kita berpisah menerusi doktor di radio pagi ni untuk masyarakat. So pada saya yang penting saya nak highlightkan lah kita ni kita kena kenal diri kita. Kita rasa benda yang tak betul, rasa pelik, jumpa doktor. So tema dia adalah sayang diri sendiri supaya kita boleh sayang orang lain. Okey. So saya pun haraplah kita ni boleh memperkasakan wanita-wanita kita, terutamanya wanita-wanita di Pahang lah, untuk lebih ke depan dan lebih cakna pasal pemeriksaan kanser payudara ni. Okey. Jadi rebutlah peluang yang disediakan ini dan kerajaan juga sentiasa memberi memberi laluan, memberi subsidi untuk kita khususnya wanita ni boleh hadir ke LPPKN berdekatan untuk kita buat saringan. Ya. Itu sememangnya percuma. Jadi datang je. Itu kadang-kadang kita sendiri, kita di sini pun doktor ya, kadang-kadang ambil peluang untuk wawarkan kepada rakan-rakan pendengar kita sebab LPPKN ni menyediakan klinik Nur Sejahtera secara percuma. Jadi pergi serah diri, orang kata, untuk kita tahu tahap kesihatan kita. Kalau di peringkat awal, insya-Allah kita dapat merawatnya. Seperti doktor cakap lah, kanser tu boleh sembuh. Bukan bila dapat kanser, dapat keputusan tu jalannya mati. Tak. Doktor sendiri dah pun beri jaminan tadi, tapi sesungguhnya mati itu adalah kuasa Allah. Tapi kita boleh berusaha untuk mengubatinya. Dan dah banyak kes yang orang kata sembuh daripada kanser ni. Okey, baiklah, terima kasih banyak doktor kerana sudi. Rasanya tak cukup pula masa kita bercakap pasal ni, kena tambah masa ni. Mungkin kalau ada ruang nanti kita akan bersama lagi doktor ya. InsyaAllah. Kita baru saja bersama dengan Dr. Nur Izmah Mahno, konsultan doktor pakar bedah, payudara dan endokrin IUM Medical Specialist Center. Jadi terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan. InsyaAllah doktor, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih DJN. Ku putar mesin waktu ke saat kita masih